orang mengatakan ni Yahudi, laknat ni memang keturunan tu semua keturunan daripada keturunan monyet dan kera, dia kata. Ni datuk nenek moyang mereka kera, sebab tu jadi macam ni lah. Tuan-tuan, kita ini ya, saya nak sebut, kita diajar oleh Nabi SAW, kalau marah, kawal perasaan marah kita. Dan kalau marah macam mana pun, jangan sampai ataupun dibiarkan menjadi kebencian. Kerana bila sudah marah tidak terkawal, timbul kebencian, kita hilang keinsafan dan keadilan. Orang kalau marah, sebahagiannya marahnya tak ada adil lagi dah. Marahnya itu sampai hilang pertimbangan. Allah jadikan manusia punya perasaan marah, ya kan? Tapi ada pesanan Nabi SAW kepada sahabat dan kepada kita umatnya, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan. Macam mana ya Rasulullah kita ni tak nak marah? Sedangkan perasaan marah tu natural, memang ada. Orang macam mana pun yang baik, sebaik-baiknya Ustaz Patris tu pun ada marah juga tahu. Ada marah, ya kan? Tapi maksud Nabi jangan marah, jangan sampai kita hilang pertimbangan bila datang marah. Kewarasan kita mesti tetap ada. Dan bila marah sekalipun, jangan sampai tidak bersifat adil. Kita baca kisah ini tentang mereka itu diubah oleh Allah sebagai hukuman, berubah menjadi kera. Okey, satu. Tapi jangan pula saking marahnya kita pada hari ini, pada zaman ini, kita kata semua Yahudi memang macam tu, Yahudi semuanya tu keturunan kera. Lagi kalau sebahagian tafsir mengatakan bukan setakat kera, marah sebahagian jadi khinzir, kata dia. Ini keturunan kera dan khinzir, kata dia. Tuan, yang pertama kita lihat ayat tadi ya. Bukan semua Bani Israel masa itu diubah menjadi kera. Bukan semua. Allah kata peristiwa itu berlaku supaya juga menjadi pengajaran kepada mereka yang ada pada waktu itu, di tempat itu. Nampak tuan? Sebahagiannya tidak berubah jadi kera, sebahagiannya tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak kata sekarang ni semua Yahudi itu keturunan kera? Tak boleh, tak kena. Nampak tuan? Ini saya bukan kata oh Ustaz Patris tengok memang dia pro Yahudi. Bukan pasal pro Yahudi, ini bukan pro ke anti. Kita nak kata kita menghadapi krisis apapun, konflik apapun, isu apapun, kadang-kadang hati kita marah melihat ketidakadilan berlaku. Tapi jangan sampai kemarahan kita membuat kita hilang pertimbangan, kita bersifat tidak adil. Tak boleh. Nampak tuan? Nombor satu, saya katakan tadi, ucapan itu tidak wajar. Sebab bukan semua Yahudi zaman itu telah berubah menjadi kera. Nombor dua, kita bacalah tafsiran para ulama. Hatta ahli tafsir yang mengatakan mereka itu diubah menjadi kera, maknanya betul-betul menjadi monyet dan kera, bukan perangainya aja, memang betul-betul jadi monyet dan kera. Para ulama tafsir mengatakan, disebut oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, disebut malah oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Fathul Qadir. Dan kita tahu Imam Asy-Syaukani, bagi orang yang mempelajari ilmu tafsir, Al-Imam Asy-Syaukani seorang imam yang cukup jaga tafsirannya. Dia tidak menerima sebarang riwayat. Tuan-tuan, ada ahli tafsir yang tafsirannya bermacam-macam rupa. Ada macam-macam, kita kata mazhab. Dalam bab fiqih ya, kita ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, itu ada perbezaannya. Dalam ilmu tafsir, ulama tafsir pun ada mazhab-mazhabnya. Imam Asy-Syaukani seorang ahli tafsir yang cukup jaga dalam tafsirannya. Dia tak ambil sembarang tafsiran. Mana tafsiran riwayat yang tidak ada sandaran dia tak nak pakai. Dia strict, ya kan? Itu pun Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Fathul Qadir dalam ilmu tafsir ini, beliau mengatakan orang yang berpendapat bahawa Bani Israel sebahagian yang diubah menjadi kera sekalipun, dia kata mereka tidak meninggalkan keturunan. Yang dah jadi kera tu dah tak ada keturunan lagi. Dia sebut, dia kata lam ya'ish masikhun qattu
akthara min thalathati ayyam lam yakul wa lam yashrab wa lam yansil. Dia sebut tidak ada mana-mana yang diubah oleh Allah. Kisah kera ni lah yang diubah, masihun, ya, yang diubah. Tidak ada mana-mana daripada mereka yang hidupnya lebih daripada 3 hari. Maknanya bila dah berubah jadi kera, paling lama 3 hari mati dah. Kan, ya? Jadi kisah yang Bani Israel kalau diubah jadi kera, paling lama 3 hari mati. Kenapa? Dia kata lam yakul, sepanjang jadi kera itu dia tak boleh makan, tak boleh nak makan. Walam yashrab, tak boleh minum. Walam yansil, lam yansil dia tidak bersatu. Yang jantan tak cari betina, betina tak cari jantan. Macam mana? Monyet tu pun bingung juga ni. Aku kemarin bukan macam ni, tiba-tiba dah jadi monyet kan. Nak makan pun dah tak ada selera, minum pun tak boleh, nak bersatu jantan betina pun tidak. Maka sebab itu beliau mengatakan yang diubah jadi kera ini mereka tidak meninggalkan sebarang keturunan. Nampak tuan? Nampak? Jadi kita ini sekarang, kita benci macam mana pun dengan mungkin satu-satu bangsa, dengan satu-satu kumpulan manusia. Kita melihat mungkin dalam peristiwa yang berlaku pada hari ini ada ketidakadilan yang mereka lakukan. Marah kita biar marah yang ada pertimbangan kewarasan. Bukan kita cakap sebarang, oh ini memang kena laknat semua ni, ini bangsa ni memang keturunan, nak cakap pun keturunan kera dan khinzir. Sebut khinzir tu sopan sikit kan, takut terkeluar yang jangan begitulah. Kita objektif, ya. Mana mereka buat salah, kita sebut sebagai satu kesalahan, kita atasi dan kita tak ikut kesalahan tersebut. Tapi kita tak pukul rata pada semua. Tuan-tuan, kalau ada satu, katalah dulu duduk kampung, ya kan, masa duduk kampung ni mungkin ada jiran tertentu tu, entah apa pasal kebun ke, entah pasal rumah ke, entah apa, entah bergaduh keluarga kita dengan keluarga dia mungkin, ya kan. Tapi dah 20-30 tahun sekarang jumpa kat majlis kahwin, entah ada cucunya, ya kan, entah ada anaknya. Kita marah dulu memang marah dengan orang tuanya, dengan datuknya. Tapi sekarang apa hak kita kata korang ni semua sama, ni cucu keturunan 7 keturunan memang macam tu. Marah memang kita marah. Mungkin salah mak dia dulu, salah datuk dia dulu, tapi biar ada keimanan kita itu menjadi peringatan kepada kita. Jadi yang memandu dan membimbing kita, ya, supaya orang beriman itu. Sebab Nabi kata la taghdab, jangan marah. Bukan jangan langsung ada perasaan marah, itu mustahil. Jangan marah, jangan sampai hilang pertimbangan kerana perasaan marah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, habis dah cerita pasal kera. Sekarang baru kita nak masuk cerita apa tadi kita kata? Lembu. Boleh? Sekarang dah pukul berapa Pak Bilal? 8.10 dah, 8.12 dah. Tak apa, mana yang dapat, ya, mana yang dapat. InsyaAllah kalau tak selesai macam biasa, mudah-mudahan minggu depan Allah panjangkan umur kita, kita bertemu untuk kita sambung. Kita tengok ayat 67, 68 dan seterusnya. Firman Allah lagi, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Sampai situ dulu. Dan ingatlah 67. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah perintahkan kamu an tadbahu baqarah,
Allah perintahkan kamu sembelih seekor lembu betina. Okey. Maknanya Nabi Musa alaihi salam sampaikan, kaumku sekalian, dengar sini, ada perintah daripada Allah. Allah suruh kamu sembelih seekor lembu betina. Okey. Senang? Senang. Qalu, mereka jawab balik, atattakhidhuna huzwa. Musa, kau ni senang-senang, ingat kita ni boleh buat main-main ke? Nampak? Atattakhidhuna huzwa. Main-main ke? Nanti kita akan lihat, dah habis cerita pasal sembelih lembu ni, nanti kat ujung ada cerita apa sebabnya, kenapa datang perintah suruh sembelih lembu, dan kenapa Bani Israel boleh respon macam ni. Kata dengan Musa, Musa, kau ingat kita boleh senang-senang buat kita main-main ke? Atattakhidhuna huzwa. Kenapa dia kata macam tu? Kita lihat nanti kemudian. Kita akan jumpa ayatnya. Qala, Musa berkata, a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah, na'udzubillah. Tak mungkin, kata Musa, an aku minal jahilin, bahawa aku ni jadi orang bodoh. Tak. Bila aku sampaikan, betul aku sampaikan. Kalau aku kata Allah suruh, memang Allah suruh. Kenapa kamu nak kata aku ni main-main? Aku bukan orang bodoh-bodoh. Ya. A'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku ini tidak menjadi salah seorang daripada orang-orang yang jahil, kata Musa. Okeylah. Musa dah beri kepastian. Ni memang betul Allah suruh buat sembelih satu ekor lembu betina. Apa yang berlaku lepas itu? Ayat 68. Qalu, mereka berkata lagi, ud'u lana rabbaka. Kau pergi tanya baliklah dengan Tuhan kau. Tuhan macam minggu lepas kan? Bukan dia kata, Musa tak faham lah kalau Allah suruh macam tu. Tak faham, cuba tanya Allah balik. Ataupun cuba tanya Tuhan kita balik. Dia kata, Musa, pergi tanya Tuhan kau. Yubayyin lana mahi, supaya Tuhan kau boleh terangkan pada kita, suruh kita sembelih lembu betina. Lembu yang apa, yang macam mana? Lembu betina yang macam mana? Qala, maka Nabi Musa pun berkata, innahu yaqul, Allah menyebut, Allah terangkan, kamu tanyakan nak tahu lembu yang macam mana. Jadi Allah kata apa? Innaha baqaratun, sesungguhnya yang nak kena sembelih ni satu lembu betina, la faridun, bukan lembu tua, wala bikrun, bukan lembu muda, awanum baina dhalik, yang sedang-sedang saja antara tua dengan muda. Jangan sampai saya berdangdut ya. Nampak tuan? Allah suruh sembelih lembu betina. Kalau tak tanya senang kan? Pergi cari mana lembu betina, sembelih. Selesai tak? Selesai. Allah suruh sembelih lembu betina, dah satu lembu betina kami dah sembelih. Leceh lah Musa, tak faham apa ni. Cuba tanya balik, lembu betina yang macam mana? Allah pun cakap, okey, nak tahu? Ini dia. Tak boleh yang tua, tak boleh yang muda sangat. Cari yang umurnya sedang-sedang. Nah, daripada banyak lembu boleh sembelih yang betina, jadi makin sikit. Nampak tuan? Okay. Faf'alu ma tu'marun. Nah, pergi buat apa yang kamu diperintahkan, disuruh pergi buat, kata Musa. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Tanyalah lagi ayat 69. Mereka berkata, Musa, pergi tanya dengan Tuhan kau lagi, terangkan pada kita warna dia warna apa. Allah, dah bagus tak tuek, tak yang terlalu muda. Tanya nak warna apa lagi tuan? Nak yang hitam manis ke? Nak yang sawo matang ke? Minta tahu. Qala innahu yaqul. Nabi Musa kata, Allah kata, kalau nak tahu warnanya, innaha baqaratun safra. Warna lembu ni mesti warna kuning. Wah. Bukan kuning, bukan sebarang kuning tau. Kata Allah, faqi'un launuha, yang cerah warna kuningnya, yang memancar.
Memancar warna kuningnya. Bukan kuning yang kita kata yang pusam-pusam, tidak, ya. Kalau ada sebahagian terjemahan kata kuning tua warnanya, ya. Kuning yang kuning garang, kuning yang nampak, ya. Tasurrun nadhirin, yang sedap mata memandang. Maknanya kuning-kuning cantik, bukan sembarang kuning. Tengok, daripada lembu betina, sekarang mesti lembu yang umurnya sedang-sedang. Banyak-banyak lembu umur sedang-sedang, mesti yang warnanya kuning, makin sikit. Banyak-banyak lembu kuning, bukan kuning sembarang kuning, kuning yang memang memancar warnanya, yang sedap dipandang mata. Daripada banyak jadi sikit. Pergi sembelihlah, aku cari, bukan susah sangat. Walaupun dah tak banyak macam mula-mula. Ayat 70. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, Musa, pergi tanya Tuhan kau lagi. Ini masih tak faham lah tu, lembu yang macam mana sebenarnya yang dia hendak ni, kan? Mahi yang macam mana? Innal baqara tashabaha alaina. Lembu yang kita nak sembelih ni, kita jadi tak pastilah. We are still very not sure, you know. Nak cari macam mana ni, masih samar-samar lagi. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. InsyaAllah wahai Musa, kau tanya lagi sekali, lepas ni kita buatlah. InsyaAllah kita semua dapat hidayah petunjuk. Nampak tuan? Qala innahu yaqulu. Maka Nabi Musa berkata, innahu yaqul, Allah menyebut, innaha baqaratun, lembu yang dia hendak ni lembu betina, la dhalulun tuthirul harth, adalah apa ni, lembu betina yang masih belum digunakan. Untuk apa? Untuk membajak tanah. Tahu bajak tanah tak? Sebelum tanam benih tu kan dibajak, tanahnya digemburkan, ya. Kalau lembu yang betina, umurnya sedang, kuning warnanya, kuningnya pun kuning cantik, tapi kalau dah pernah pakai untuk membajak tanah, tak boleh pakai. Yang belum digunakan untuk bajak tanah. Wala taskil harth, yang belum digunakan untuk menyiram tanam-tanaman. Kalau lembu tu dah pernah bawa yang namanya air, dibawa ke sawah, ke ladang, siram air, dah tak boleh pakai. Maknanya lembu yang masih fresh, belum pakai lagi. Orang nak cari isteri macam ni tak agak-agak? Tak nak tua sangat ustaz, tak nak muda sangat. Warna tu warna kuning, sedap mata memandang, masih fresh lagi, belum pakai. Allah Allah. Musallamatun, lembunya tak boleh cacat. Kalau cacat tak boleh pakai. Kaki timpang, ekor kodong tak boleh, mesti sempurna. Musallamatun, sempurna, tidak cacat. La syiyata fiha, yang tak ada belang-belang. Maknanya kalau kuning-kuning semua, satu warna. Jangan buntutnya kuning, kakinya putih, tak nak belang-belang. Nampak tak? Satu warna. Allah. Lalu kaum Nabi Musa kata apa? Qalul ana ji'ta bil haqq. Oh Musa, barulah sekarang betul kau cakap. Ji'ta bil haqq, baru sekarang kau bawa yang betul kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau dah nyusahkan orang dan nyusahkan diri sendiri. Dia, kalau tadi dia kata, wahai Musa, kau tanya lagi last soalan, last tanya dengan Tuhan kau, InsyaAllah lepas ni kita buat, ya kan? Bila dah terangkan macam gini, kalau yang last dah kasih tu, jawabnya apa? Wahai Musa, sekarang barulah kita faham, kita buat, ya kan? Dia boleh cakap apa? Barulah betul kau cakap Musa. Nampak tu? Apa punya manusia ni, tak tahu nak komen apa lah. Baru betul lah sekarang kau cakap Musa. Qalul ana ji'ta bil haqq. Macam sebelum ni cakap tak betul Nabi Musa tu. Fadhabahuha, barulah kemudian mereka sembelih lembu tersebut. Wa ma kadu yaf'alun,
sedangkan hampir-hampir sahaja mereka tak mampu laksanakannya. Hampir tak mampu buat, pasal nak cari unta pula. Unta tak masuk zoo malam ni. Lembu yang macam gitu sifatnya, cirinya, bentuknya bukan senang. Hampir tak jumpa, hampir tak boleh buat. Tuan-tuan, kita ini kalaulah Allah dah perintahkan sesuatu, senang kita buat. Bila kita banyak soal, yang susah bukan Pak Ustaz nak menjawab. Pak Ustaz tak susah, Pak Ustaz duduk jawab aja. Yang susah siapa? Yang kita nak buat ni. Dah ada perintah Allah, buat. Allah suruh bayar zakat fitrah bila datang bulan Ramadan, bayar. Tanya, Ustaz, betul ke saya dengar kucing pun nak kena bayarkan zakatnya juga? Tuhan, ini bukan cerita rekaan. Tak percaya tanya pegawai saya kat pejabat mufti. Tiap-tiap tahun akan ada orang telefon bulan puasa, Ustaz, betul tak kucing saya pun saya wajib bayar zakatnya? Mana punya mazhab ni? Kalau saya nak layan macam Nabi Musa layan, susah nanti dia. Tapi kita tak macam tu. Ustaz sabar je jawab soalan je lah. Tapi kita ni ada masalah, ada perkara yang mudah kita buat. Jangan susah-susahkan. Tuan, satu benda saya nak sebut kat sini, menjadi pengajaran kepada kita, peringatan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hendak kamu mudah. Yang penting sembah aku. Yang penting mentauhidkan Allah. Allah hendak kamu mudah, Allah tidak mau menyusahkan kamu. Itu firman Allah sendiri. Wala yuridu bikumul usra. Allah tak nak menyusah-nyusahkan kamu. Kita nak masuk solat, tuan, masuk solat sembahyang fardu, kita nak beribadat, tunduk mentaati perintah Allah. Tapi jangan menyusah-nyusahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli fardaz zuhri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Pak Imam dah start. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Imam dah start dah. Astaghfirullahaladzim. Usalli fardal maghribi thalatha. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ada tak? Salli. Allah. Lafaz dah betul dah. Lepas 17 kali cuba, dah betul dah. Lillahi ta'ala. Allah. Astaghfirullahaladzim. Tak masuk juga. Tak masuk. Allah. Usalli. Start balik fardal maghrib. Pasal dia nak masukkan yang dia belajar daripada gurunya ialah daripada mula hamzah alif Allah. Mula dari situ tempohnya sampai ra akbar. Tempoh Allahu Akbar. Within that split second yang ada, kita mesti jatuhkan dalam hati kita niat yang mengandungi ada ta'arrud, ada ta'yin, ada qasad, apa lagi? Mesti sebut sahaja aku solat satu. Mesti niat solat. Mesti solat tu yang fardu. Fardunya mesti yang maghrib. Maghribnya mesti yang 3 rakaat. Yang 3 rakaat tu mesti yang makmum. Makmumnya mesti yang lillahi ta'ala. Berapa banyak? Saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Dalam tempoh daripada Allahu Akbar. Waktu itu kalau nak sembahyang tengah gaduh dengan bini kat rumah, memang sampai tengah malam tak masuk, tuan. Nak masuk 7 benda tu ingat bini aja macam mana. Tuan, niat ini gini. Memang ada guru mengajar demikian. Kita ni jangan salah faham. Kadang-kadang ada guru bila mengajar, dia mengajar sesuatu untuk mungkin peringkat orang yang dah boleh bawa. Ya kan? Tapi sebab yang dengar ni macam-macam golongan, macam-macam standard. Kalau kita masih standard yang masih susah nak bawa, jangan ambil yang complete standard yang atas. Ambil yang asas. Yang asas apa?
Dia jatuhkan perkara yang mudah. Niat ini tujuannya bezakan. Yang kita nak buat ni ibadat ni adalah lain daripada ibadat yang lain. Nombor satu, kita nak solat. Jadi bila nak masukkan Allahu Akbar tu, kita niat nombor satu, aku nak solat. Solat apa? Fardu maghrib. Supaya beza daripada sunat maghrib. Maghrib ada yang sembahyang sunatnya, tak, yang ini yang fardu. Ya kan? Fardu. Fardu tu ada yang isyak, ada yang asar, tak, yang ini yang maghrib. Sali fardal maghrib. Yang salah rakaatin tu kalau tak masuk pun tak apa tuan. So, saya nak sembahyang isyak 4 rakaat. 4 bahasa Arab apa yang lupalah. 4. Wahid, isnani, salasa, arba'a. Arba'a ustaz dia. Iya, pepet lah, pepet. Kata orang Jawa. Tuan, dalam niat solat perlu tak kita sebut berapa rakaat, saya tanya? Tak perlu. Kenapa? Sebab yang namanya solat fardu maghrib ada tak yang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat? Nak tentukan mesti buat yang sebut 3 tu. Tak, namanya solat fardu maghrib mesti cuma 3. Cuma 3. Kalau orang sembahyang isyak, solat fardu isyak mesti berapa rakaat? Tak payah sebut, tak payah dalam hati mesti 4 rakaat, tak payah. Automatik fardu isyak 4. Tak payah sebut 4 rakaat. Senang. Oh, tapi ustaz, kalau yang kasar bila kita musafir kan cuma 2. Kasar 2, ada 4 ada. Itu yang kasar. Bila kita niat kasar tak payah sebut 2 rakaat tuan. Saja aku solat isyak kasar. Tak payah sebut 2. Pasal apa? Isyak kalau kasar memang 2. Nampak? Habis yang ustaz ajar tu dulu mesti sebut salasa rakaatin, arba'a rakaatin. Kita biar niat kita sempurna tu ada peringkat. Kalau boleh masuk dari Allahu Akbar sampai 6 perkara, masukkanlah. Kan tidak? Saja aku solat fardu maghrib lillahi ta'ala. Itu lillahi ta'ala bukan mesti niat masuk ketika itu Allahu Akbar. Tuan bacalah kitab fikih. Niat untuk solat cukup 3. Qasad, ta'arud dengan ta'yin. Saja aku solat fardu maghrib dah. Lillahi ta'ala memang kita buat kerana Allah Ta'ala. Kita masuk kerana Allah Ta'ala. Tapi pergi masjid tadi niat nak dapat pujian mak mertua, tak jadi juga. Memang kita tahu kerana Allah Ta'ala, tak ada niat yang lain kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau niat kita waktu nak masuk solat, supaya bezakan solat kita nak buat ini daripada ibadat yang lain, cukup 3. Allahu Akbar. Sepanjang kita buat Allahu Akbar, aku nak solat fardu maghrib. Cuma bila kita sembahyang berjamaah, kita nak ikut imam kat depan, kita niat ikut imam, niat sebagai makmum, bukan susah sangat. Ya kan? Apa? Allah, Allah, Allah. Kita kena pusatkan kalimat Allah yang bermula dengan alif di kepala kita, hak di hati kita. Ada masuk dah ilmu yang bukan-bukan dah. Ada alifnya Allah kat kepala, haknya Allah kat hati, lam-lam itulah tangan dan kaki. Nak masukkan tu dalam niat, tuan, lepas tu bosan 20 tahun tak sembahyang. Kenapa tak sembahyang? Habis saya tak boleh masuk ustaz. Ustaz, saya ajar kalau niat tak betul sembahyang kita tak sah. Saya masuk tak masuk juga. Sudah, sembahyang pun tak sah, baik jangan sembahyang. Allah perintahkan, mudah, kita buat, jangan menyusahkan. Sebab saya nak mengingatkan, terutama yang ada mengajar, bimbing kelas fardu ain. Mungkin tuan-tuan ada mengajar ngaji kat rumah, budak-budak datang belajar sembahyang, mengajar yang membuat dia mudah ibadat kepada Allah. Bukan maknanya kita tak perhatikan hukum penting, tapi jangan menyusahkan benda yang asal tidak susah. Ya kan? Malah itu dalam mazhab Asy-Syafi'i saya sebut. Mazhab Asy-Syafi'i, niat yang ada 3 yang asas utama, solat fardu maghrib. Ni kalau solat sendiri ya, bukan sebagai makmum. Ni 3 saja. Mazhab Syafi'i kata mesti jatuh di antara lafaz Allahu Akbar sampai bar. Mazhab Syafi'i aja. Sebahagian mazhab yang lain tak mesti niatnya waktu sebutan Allahu Akbar. Kita boleh niat dulu. Niat dah betul hatinya baru Allahu Akbar. Lebih mudah lagi.
Tapi itu bukan mazhab Syafi'i. Sebab itu kalau ada orang pernah datang dengan saya, kata, Ustaz, saya dah cuba nak masukkan 3 ni saja pun, ketika Allahu Akbar sebutan lidah, tak boleh dia. Mungkin hati, sebagai orang hatinya jenis suka goyang, suka merayap apa semua, nak jatuhkan 3 saja pun tak boleh. Saya kata ginilah, kerana awak kata tak boleh, dah cuba masih tak masuk juga, padahal cuma 3, supaya dapat solat dan supaya yakin dengan solat kita. Dalam bab niat ini, ambil pendapat mazhab yang lain. Kalau tidak, tak boleh solat. Macam kita ini, bila kita pergi haji dan umrah, mazhab Syafi'i, wuduk sentuh laki perempuan batal. Kalau bertawaf asap-asap, kalau pegang mazhab Syafi'i juga, tak boleh habis umrah kita, tawaf tak boleh habis. Ya kan? Boleh tak berpegang dengan mazhab lain sementara untuk ibadat tersebut dapat kita jalankan? Orang masuk niat tak boleh ketika lafaz Allahu Akbar. Saya kata tak apa, sementara sampai awak boleh latih ikut mazhab Syafi'i, sementara pakai mazhab lain dulu. Macam mana Ustaz? Niat dulu dalam hati, saja aku solat fardu maghrib, dah Allahu Akbar. Sepanjang Allahu Akbar, tak payah nak jatuhkan 3 lagi. Sebab ada mazhab lain kata macam tu. Itu kan terpisah Ustaz, niat daripada mula ibadat. Tak, yang betul-betul tak boleh, semua ulama kata tak boleh, terpisah. Kalau kat rumah dan niat dulu, kat rumah, nak keluar rumah pergi datang masjid Darul Makmur, saja aku solat maghrib, dan niat dulu nanti, saja aku solat maghrib 3 rakaat. Sampai masjid, Allahu Akbar, itu terputus. Nampak tak? Tapi kalau dalam mazhab yang lain, kerana susah, ini bukan saya mengajar orang yang ikut mazhab Syafi'i tinggalkan mazhab Syafi'i, tidak. Kalau ada masalah, cari keringanannya. Kalau tidak, agama kita susah, ya kan? Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i juga, jatuhkan dalam tempoh Allahu Akbar, tak payah banyak, 3 je. Sekarang aku nak solat yang fardu maghrib. Kalau usolli tak ada, boleh. Usolli tak wajib, ya kan? Sembahyang jamaah tambah 4. Aku nak solat Allah Akbar, nak solat fardu maghrib makmum. Nak sebut berapa rakaat? Tak mesti. Nak sebut lillahi ta'ala? Tak mesti. Pasal memang kita salat untuk Allah Ta'ala. Boleh tuan? Ya. Jadi alhamdulillah, saya minta maaf terlajak sedikit malam ini daripada waktu isyak kita. Tetapi begitulah kita melihat iktibar daripada kisah Bani Israel. Malam ini, selepas kisah sayur minggu lepas, kita mulakan tadi dengan kisah apa? Kisah kera. Tuan, buang sifat tamak daripada hati kita. Sifat tamak, kalau tidak, kisah Bani Israel, Allah ubah mereka menjadi kera. Kita tak diubah jadi kera pun, kita takut perangai kita, sifat kita jadi seperti kera. Kemudian kita lihat kisah lembu. Allah perintahkan Bani Israel sembelih seekor lembu betina. Jadi susah akhirnya sebab terlalu banyak persoalan mereka kepada Nabi Musa. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah pelihara iman kita. InsyaAllah minggu depan kita akan tengok sambungan ayat ini. Kenapa, apa cerita asalnya sampai Allah suruh perintah lembu betina itu disembelih. Ada kisahnya, ya. Ada satu kes Sherlock Holmes minggu depan. Tahu Sherlock Holmes tak? Ustaz, Sherlock Holmes hidup zaman Nabi Musa ke? Tak. Tapi ada kisah, ya, yang menyebabkan lembu wajib disembelih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.